Baru tengok cerita MJ hari tu. So saya nak cerita sikit pasal kematian MJ pada 25 Jun 2009. Meninggal sebab satu ubat yang dipanggil sebagai Propofol. MJ, Michael Jackson memang legend lah. Kalau saya, sebab saya pun minat Michael Jackson. Layan lagu Beat It, Billie Jean, Smooth Criminal, Thriller. Best lah. Dia memang artis yang sangat legend lah. Masa kejadian kematian dia tu, dia tengah rancang satu konsert di CZ kalau tak silap saya. Dan Michael Jackson ni memang ada isu mental banyak lah. Dia ada masalah anxiety, dia ada masalah insomnia, susah nak tidur. Propofol ialah ubat yang dia gunakan, yang sebenarnya ubat Propofol ni tak sesuai pun digunakan untuk tidur. Apa tu Propofol? Propofol dia merupakan satu ubat yang dipanggil sebagai milk of amnesia sebab warna dia macam susu tau. Dan dia sebenarnya bukan untuk tidur, tapi dia general anesthesia ataupun sedatif yang sangat kuat, yang digunakan sebelum prosedur satu-satu surgery yang major. Saya sembang dengan orang, apa perasaan orang yang under Propofol ni, yang dapat Propofol, dia punya perasaan dia tu, bila kita pejam mata, kita buka mata, kita tak rasa masa tu berlalu, tapi rupa-rupanya dah beberapa jam, dah 5-6 jam prosedur surgery tu misal dia. Tu betapa kuat dia Propofol. Tapi masalah dia, doktor personal Michael Jackson, iaitu Dr. Conrad Murray, menggunakan Propofol ni sangat tak sesuai sebenarnya. Bayangkan guna benda ni dekat dalam bilik dia, yang mana Propofol harus digunakan oleh pakar anestesia dekat tempat yang terkawal sahaja, macam hospital lah. Penggunaan dia untuk insomnia ni adalah penggunaan off-label use, yang bukan indikasi sebenar dia. Dan Michael Jackson masa tu pun dah ada ubat macam-macam lagi dalam sistem dia, benzodiazepine dalam badan dia untuk tenangkan dia, lorazepam dan midazolam. Malam kejadian 24 Jun tu, Michael Jackson baru balik daripada latihan dan dah dapat ubat benzodiazepine ni pun masih susah nak tidur. Dia ada insomnia yang sangat teruk. Dia keep on paksa Dr. Murray bagi dia susu tu. Dia sendiri kata susu itu Propofol lah. Dr. Murray pun bagilah dia. Bayangkan, dalam keadaan badan dia dah ada benzodiazepine, iaitu ubat yang boleh menyebabkan pernafasan jadi slow, muscle pun jadi tenang. Bila dapat Propofol ni, pernafasan dia jadi makin slow sampai tahap kadar denyutan jantung dia tu jadi perlahan yang sangat berbahaya. Dr. Conrad Murray ni boleh pergi tandas, boleh pergi keluar daripada katil Michael Jackson, dan bila datang balik, pernafasan jadi sangat perlahan dan nadi denyutan yang sangat perlahan, sampai tahap Dr. Murray buat CPR kat dia. Tu pun CPR tu guna teknik yang tak bagus, dan dia pun buat panggilan kecemasan apa semua, tapi dah terlambat. Michael Jackson pun meninggal dunia disebabkan oleh involuntary manslaughter. Doktor personal MJ ni dah pun dikenakan tindakan hukuman penjara. Asal dia 4 tahun, tapi 2 tahun selepas dibebaskan. Tapi yang cerita macam mana Propofol yang sepatutnya jadi ubat yang boleh menyelamatkan nyawa dekat Dewan Bedah, dia secara tak langsung menjadi bahan kimia yang telah menamatkan riwayat seorang artis yang disanjungi ramai berbilion orang peminat. Apa pun korang tengok cerita Michael tu, best gila.